Hai guys, welcome back to my YouTube channel Helmi Kadek Official. Aku ni sebenarnya dah lama tak buat video. Jadi hari ni adalah hari pertama aku nak start balik buat konten-konten aku. Hari-hari aku nak try lah post video hari-hari macam dulu balik. Tapi tak tahulah boleh buat ke tak sebab aku pun banyak kerja lagi nak buat. Tapi hari ni apa video yang aku nak buat berkaitan dengan tarif yang dikatakan tengah viral sekarang ni, yang di mana Presiden Amerika yang seperti mana korang tahu namanya adalah Trump dikatakan telah menaikkan tarif kepada negara-negara luar yang mana nak masukkan barang ke negara-negara dia. Tapi dekat sini yang viralnya apabila negara China telah mengeluarkan fakta yang dikatakan barang-barang yang dihantar ke US adalah barang-barang yang diperbuat daripada negara China. Dikatakan juga barang tu hanya meletakkan logo, tukar tagging dan menjual dengan harga yang mahal. Sedangkan dekat negara China tu kalau jual tak ada pun sampai riban-riban. Harga dia paling-paling pun berapa dolar je, sebab aku ada tengok dekat satu apps harganya sangat-sangat murah. Jadi aku tak nak cakap banyak. Apa kata kita terus pergi dekat kita punya video sekarang. Jom. Okey, ini adalah video pertama yang aku nak tunjuk dekat korang, yang di mana sebenarnya barang-barang yang mewah aku cakap tadi tu adalah diperbuat daripada negara China dan dihantar ke US, dijual dengan harga yang mahal. Sedangkan harga dia tidaklah begitu mahal. Jadi kita tengok video ni. Jom. Sekarang ni viral jenama-jenama mewah seperti Chanel, Gucci, Coach, Prada tengah pening kepala dengan China. Sebab apa? Sebab kilang kat China dedahkan kos sebenar barang-barang berjenama ni. Contoh, kos untuk buat satu beg lebih kurang dalam $30, tapi brand jenama besar ni jual dengan harga sekitar $700. Semua barang-barang ni pula boleh beli direct dari China dan silat-silat air bulan boleh bankrupt. Semua ni bermula gara-gara tarif Amerika. Itulah Amerika nak tunjuk sangat berkawasan lagi. Jadi apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah. Sekarang korang dengar tak ada cakap tadi barang tu boleh dapat dalam harga $30 tapi dijual dengan $700. Wow, lari banyak siut. Kau boleh untung 700 untung 670. Kalau dikata ada pembayaran cukai pun paling-paling dia untung mungkin dalam 500 lebih dalam satu barang. Sedangkan barang tu dia kata dalam 30. Tapi kalau aku salah aku minta maaf lah. Aku pun merujuk dekat video yang dibagi je lah. Tapi jenama-jenama besar yang seperti disebutkan tu pun orang akan cakap memang brand-brand yang mahal kalau kita beli dekat kedai diorang tu. Tapi sebenarnya barang tu murah je. Aku pun tak pernah beli sebab aku pun tak ada duit. InsyaAllah satu hari nanti aku ada duit aku beli. Amin. Okay, ini adalah seorang yang dedahkan 30 jenama yang sangat-sangat mewah, dikatakan diperbuat daripada negara China sendiri. Jom kita tengok. Apakah nama-nama tersebut? I will tell you 30 luxury brands. Some of their products are made in China. Ralph Lauren, Armani, Wow. Nike, Dior, Lululemon, Apple, Michael Kors, Coach, Calvin Klein, Prada, Celine, Swarovski, Adidas, The North Face, Rimowa, Levi's, Burberry, Versace, Chanel, Cartier, Ferragamo, Timberland, Yves Saint Laurent, Victoria's Secret, Puma, Uniqlo, Disney, Max Mara, Givenchy. The producing cost is only 1/10 of its price. Can you believe it? Follow Helen, your business advisor in China. I will. Geng, korang dengar tak dia cakap jenama-jenama tu dia buat daripada negara dia, dan aku tak boleh bayangkan yang barang-barang luxury ni jenama-jenama mewah tau, yang kalau kita sebut dekat mana-mana negara mesti jenama barang ni adalah barang yang sangat-sangat terkenal, dijual dengan harga yang sangat mahal, sedangkan kos nak buat barang tu murah je, tak sampai pun seperti yang kita sangkakan. Tapi disebabkan jenama, nampak tak, kita ni kalau ada nama ataupun jenama tu kita boleh gunakan dekat sesuatu barang dan kita boleh upgrade kita punya harga. Betapa pentingnya sesuatu brand ni. Walaupun benda tu murah tapi disebabkan brand dia boleh jadi mahal. Itu baru satu video. Jom kita tengok lagi video lain. Okey, ini adalah barang-barang yang tadi disebutkan jenama, tapi inilah barang-barangnya aku tunjuk dekat korang. Ini adalah penipuan terbesar tentang brand-brand luxury yang dah kencing korang selama ni. Baru-baru ni US dan juga China telah berdebat pasal tarif, dan China telah pun expose yang di mana brand-brand luxury daripada sana tu yang sebenarnya dihasilkan di negara China. Tak kisahlah Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci ataupun Balenciaga sekalipun.
semuanya dibuat daripada China. Apabila passing kepada mereka, mereka hanya tukar tagging sahaja, contohnya made in Italy ataupun France. Ini adalah salah satu video yang expose yang di mana brand-brand luxury ni sebenarnya dihasilkan di China. Contohnya kualiti diorang yang paling on top, tapi ternyata korang dah silap. Tungan daripada brand-brand luxury yang dia dah collect daripada bingai-bingai ni, diorang bayar cukai dekat negara diorang, lalu negara diorang telah pun menyumbang kepada tentera-tentera bintang Daud. Kepada muslim-muslim yang tengok video aku ni, aku percaya semua orang ada internet. Isu brand-brand yang kita kena boycott ada di merata tempat, tapi korang still berdegil tak nak juga, korang berdosa. Sebab perkara boycott telah pun menjadi fatwa. Dan kepada warga-warga bingai ni, aku nak ucapkan tahniah sebab korang sanggup dan rela untuk keluarkan ribuan ringgit untuk produk-produk tersebut, sedangkan korang boleh dapat harga yang below market dengan kualiti yang sama. Sila teruskan menjadi bingai. Jangan lupa untuk follow aku untuk video seterusnya. Terima kasih. Ini adalah Okey, adalah ayat-ayat dia yang dia kata macam bingai tu kan. Sebenarnya tak payah guna ayat tu pun kalau betul-betul kau nak buat video marah. Tapi terpulang lah sebab konten kau kan. Apa yang kau cakap tu aku terima juga, yang di mana dia kata kita ni sebenarnya keluarkan duit beribu-ribu untuk sesuatu barang yang dia orang senang cerita barang tu kepuasan je sebenarnya. Tapi betul juga apa yang dikatakan, barang-barang mahal yang kita beli ni sebenarnya itu hanyalah kemahuan, bukan keperluan. Sedangkan kalau kita beli kat pasar malam, kita nampak, yelah kalau pasar malam memang orang akan cakap kopi ori, tapi sebenarnya barang tu walaupun dia kopi ori, dia still boleh digunakan dengan harga yang murah nak dibandingkan dengan harga yang mahal. Cuma bezanya ori, kopi ori, itu je. Tapi pada aku macam aku pun aku banyak main barang kopi ori. Nak beli ori kita tak mampu, beli ikut poket masing-masing. Terpulang pada korang sendiri. Yang penting jangan memudaratkan diri sendiri. Biar orang kata apa, biar apa-apa janji bergaya. Itu style-style orang yang nak nampak bergaya lah. Tapi kalau aku tak macam tu. Aku beli ikut kemampuan, bukan kemahuan. Jadi kita dengar apa maksud tarif yang sebenar lah. Ini adalah penjelasan yang agak panjang, kita dengar sama-sama. Perang perdagangan dah bertambah teruk dalam masa 2 hari ni. Macam korang tahu, Donald Trump dah layangkan cukai tarif sana sini dengan warning jangan sesekali balas balik tarif tersebut. Well, China decide nak balas balik. Jadi dalam video ni kita analisis apa benda yang dah pun berlaku. Nah, pertama sekali yang 34% tu sebenarnya betul, cuma itu adalah tarif tambahan. In total, Amerika dah kenakan 54% terhadap China. Dan bila China balas balik, Trump melenting kepanikan. Pada 9 April 2025, dia tambah lagi tarif tu ke 104%. Bermakna semua barangan yang made in China officially jadi mahal 2 kali ganda dekat Amerika Syarikat. Setiap $1 jadi 2.04, setiap 100 jadi 204, setiap 1000 jadi 2040, and so on and so forth lah. So at this point kita nampak game China macam mana. Mereka tak nak runding-runding sebab mereka tahu takkan ke mana. Trump sembang nak fair deal, tapi dia takkan sesekali buat fair deal tersebut, perdagangan adil. Korang tengok ni contohnya, European Union kena tarif yang sangat besar. So pentadbiran EU nak runding terlebih dahulu. Mereka setuju batalkan tarif sedia ada terhadap Amerika Syarikat dengan syarat Amerika buat benda yang sama. Trump kata it's not enough. So 0 for 0 tarif tu hanya boleh dibuat kalau European Union beli $350 billion produk-produk tenaga Amerika macam cecair gas asli dan maybe minyak sekali. Kenapa $350 billion? Sebab kata Trump itu jumlah Amerika rugi berdagang dengan EU. Tak tahu macam mana dia dapat data tersebut sebab United States Trade Representative bawa dia sendiri kata $235.6 billion sahaja. Ini bukan first time dia berdusta angka. Hari tu dia siap cakap Amerika berdefisit $1 trilion terhadap China. Dengan Ukraine hari tu pun dia berdusta. So at the proper moment it is 2018 all over again. Perang perdagangan berskala penuh antara Amerika dan juga China. Persoalannya siapa akan menang? China boleh tahan tengadah sekitar 2018 ke 2019 gitu sebab mereka ambil masa juga nak balas balik tarif Trump. Tapi kali ni punyalah cepat mereka balas, tak peduli sekalipun cuti negara sempena Qingming Festival. Secara kasar memang sah Amerika akan terduduk kali ni sebab Canada dah balas balik tarif dan European Union
sedang susun 10 jari nak bincang terlebih dahulu, tapi kalau buat keras juga pasti angkat jari tengah untuk balas. Nah, untuk pengetahuan semua, China dah lancarkan industrial policy berdiri di atas kaki sendiri, dari kereta elektrik ke solar panel. Mereka yang sekarang jauh lebih gagah untuk dibandingkan dengan mereka 10 tahun lalu, dan mereka dah pun susahkan jualan samarium, gadolinium, terbium, dysprosium dan banyak lagi rare earth element kalau Amerika nak beli. Inilah balanya rakyat Amerika bagi kuasa trifecta kat Republicans. Dengan Kongres sekarang ni patuh dan cium tangan Trump, sedangkan kewujudan mereka tu sepatutnya nak check and balance kuasa presiden. Coming soon tak lama lagi adalah Amerika penguasa dunia baru. Buku ni ditulis saya yang bercerita macam mana Amerika boleh bangkit menjadi penguasa. Kalau korang suka ulasan ni, insya-Allah ulasan dalam buku tu pun padan sebab nada lebih kurang santai macam buat video. Maka jemput follow saya untuk video-video lain. Jadi itulah yang dikatakan apa itu tarif dan kenapa dinaikkan kepada negara China yang terlebih tinggi. Dekat sini kita nampak China dengan Amerika ada konflik sedikit lah dekat sini. Dan ada lagi satu video mengenai tarif ni. Jom kita dengarkan penjelasan daripada seorang kakak. Okey, ini video dia. 24% ke atas barangan dari Malaysia. Gila kan? Tapi apa sebenarnya kesan kepada kita sebagai rakyat biasa? Ada baik ke atau semuanya buruk? Kalau anda rasa benda ni penting, jangan lupa share dan repost video ni, lagi ramai kena tahu. 2 April 2025 yang lepas, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump umumkan tarif baru yang dikenali sebagai reciprocal tariff. Maksudnya, siapa kenakan cukai tinggi kepada US, dia pun akan balas balik. Sebab tu kita kena tarif sebanyak 24% ke atas barang kita yang masuk ke sana. Tarif ni apa sebenarnya? Tarif ialah cukai ke atas barang import. Tujuan dia boleh jadi untuk kumpul duit negara, kawal barang masuk keluar atau nak lindungi produk tempatan dari persaingan luar. Trump cakap dia buat benda ni sebab nak lawan ketidakseimbangan perdagangan. Dia rasa negara lain macam ambil kesempatan ke atas US. So bila tarif naik, harga barang import kat sana pun naik. Orang Amerika pun mula fikir 2 kali nak beli barang luar. Akhirnya mereka terpaksa beli barang tempatan. Tapi apa pula kesan kepada Malaysia? Yang positifnya, kita akan dapat lebih banyak pelaburan asing masuk. Sebab syarikat global nak elak tarif, mereka cari tempat baru untuk pindahkan operasi. Malaysia antara destinasi pilihan. Rantaian bekalan berpindah ke sini, so kita mungkin jadi hub baru untuk pengeluaran. Lepas tu sektor perkilangan makin rancak, bila pelabur masuk, kilang pun makin hidup. Seterusnya, peluang ekspor ke negara lain terbuka luas. Macam ASEAN dan Eropah. Tak boleh ke US? Kita pergi tempat lain. Tapi ada juga kesan buruk macam kos bahan mentah naik, terutamanya kalau bahan tu dari US atau bergantung pada rantaian global. Kedua, rangkaian bekalan terganggu. Kalau kos naik, semua orang akan affected, dari kilang sampai pengguna. Ketiga, pasaran ekspor jadi tak stabil sebab perang perdagangan US-China pun masih jalan. Malaysia mungkin jadi laluan belakang. Kalau ada syarikat guna Malaysia untuk elak tarif ke atas China, kita pun boleh kena penalti. So, anda rasa tindakan Trump ni bagus ke? Dia kata nak lindungi industri tempatan, tapi sebenarnya dia bebankan negara lain termasuk kita. Follow X1.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari. Okey, dekat sini kau nampak tak permainan Trump ni macam mana? Dia umpama nak keuntungan yang besar dekat negara dia, tapi dia nak kita ni just umpama kita ni mendapat kerugian, dia mendapat keuntungan yang sangat-sangat besar. Begitulah dia pusing cerita. Ni apa yang aku rasa je lah. Tapi betul atau tak, aku tak boleh komen macam tu. Cuma aku nak beritahu dekat korang yang mana tengok video ni sampai habis, jangan lupa like, komen dan share. Yang belum betul sekali, jangan lupa untuk subscribe kan. Terima kasih, jumpa next video. Bye, Assalamualaikum, ciao.